Ada nak cakap apa tak minta tolong pada YB Dato' Sri Dr. Zalia? Itulah, itu yang kita nak minta dan ataupun request sikit dengan keadaan yang kemah sekarang ni, back to back ni, okey je. Cuma dia efek kepada keadaan cuaca. Okey. Yang mana kita tahu seperti yang kita tengok Mati je macam lalu raya. Okey. ni building. Okey. So building yang sebelah sana ni macam kita tahulah, geologi dia, geografi dia ini untuk laluan angin. Okey. Tapi bila kemah dia buat back to back ni, laluan angin tu atau keadaan cuaca atau kemungkinan hujan yang lepas atau beribur, angin kuat. So laluan angin tu dia akan bergerak bawah tu, dia akan kacau menembak. Risiko pada peniaga pada perangkat gitu. Ya betul. So solution yang abang cadangkan pada pihak DDKL macam mana? Pada saya terpulang kepada pihak manajemen juga nak buat sama ada macam yang dulu balik. Okey. Ataupun inilah untuk cari solusi pada laluan angin tu. Laluan angin. Kita punya masalah dia sebabkan cuaca je. Selain itu okey lah. Itu memang kita tak boleh nak halang lah sebab itu kuasa kebataran kita lah kan. Nak cakap apa kat YB Menteri tak? Kepada YB Menteri, terima kasih banyak atas support yang kemah ni. Tapi kalau dapat tahun depan yang kualiti tebal sikit besi dia ataupun kain tebal sikit, insyaAllah okey. Taufak Alhamdulillah bang, tak ada masalah. And crowd dia pun makin lama makin bertambah. Sewa okey? Sewa okey Alhamdulillah, tak ada masalah. Okey bang. Itu je lah. InsyaAllah selamat berniaga. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi